Sebab itu cita-cita, kita selalu letak cita-cita yang pertama nak jadi tadi ahli ekonomi, pakar ekonomi, contohnya. Tapi kita sebenarnya cita-cita kita yang pertama selain daripada menjadi hamba, yang paling tinggi tadi tujuan kita menjadi hamba Tuhan yang baik. Tapi mission kita dalam dunia ini menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Betul tak? Itu mission dia. Itulah minda kelas pertama. Itu minda yang tertinggi. Kalau kita fikir nak jadi ahli ekonomi yang hebat, sebelum kita nak jadi ahli ekonomi, kerana kita fikir cita-cita kita langkah orang lain, kita bunuh karier orang lain, kita untung mengatasi orang lain, kita inayat, yang penting mencapai cita-cita. Macam sebahagian orang-orang yang bercita-cita dengan kuasa. Kita tak menjadi manusia yang baik. Jadi untuk menjadi manusia yang berbaik ialah manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Sentiasa kita memberi manfaat pada orang lain. Sebab itu kita duduk dalam kelas, kita memberi manfaat. Kita duduk di rumah, kita memberi manfaat. Siapa orang yang boleh kita tolong, kita tolong. Cita-cita kita jadi pakar ekonomi ke, pakar politik ke, menteri ke, itu adalah salah satu bukan tajuk utama dalam kehidupan kita. Tajuk utama bagi orang kelas minda kelas pertama ialah menjadi orang yang memberi manfaat pada orang lain. Inilah perkara yang utama untuk kita hidup di dunia ini. Menjadi hamba Tuhan yang baik, memberi manfaat kepada orang lain dengan jujur dan ikhlas, dan akhirnya ialah semua yang kita buat yang baik, nasihatkan diri saya dan saudara-saudari sekalian supaya buat sesuatu yang kekal di sisi Tuhan. Dan Tuhan sentiasa tak lupa kepada perkara yang baik yang kita buat antara diri kita dengan Tuhan dan antara diri kita dengan manusia yang lain. Boleh? Faham tak?